Kita ada tokoh hebat. Tokoh-tokoh kita ni sebahagiannya kita hanya kenal satu sisi saja. Sisi dia sebagai pemimpin PAS, sisi dia sebagai seorang Suruhjaya, sebagai seorang Menteri Besar. Dan kita kenal dia sisi itulah yang kita berhadapan dengan dia. Bila kita kaji balik, selami lagi background para pimpinan kita, saya teringat pesanan awal dia, Ustaz Zizan. Ini nilai-nilai yang sukar ada di kalangan ahli politik, para pemimpin politik. Kerana sebahagian besar daripada ahli-ahli politik, dia akan jual semua kebaikan untuk jadi bahan, untuk dapat mileage, populariti, dibalas dengan sokongan atas dunia ni. Ustaz Zizan simpan lebih banyak daripada yang ditunjukkan. Dia menyimpan lebih banyak daripada yang ditonjolkan. Ada rakan-rakan kita mula-mula jadi kerajaan, mai bagi cadangan, mereka ni akhirnya jadi PAN, Kelak Parti, jadi amanah, parti amanah. Mai di kat saya jadi tak usah politik dah. Hang kena atok Ustaz Zizan pakai jubah, pakai serban pergi ofis, jumpa dengan Tok Sami. Saya pun heran, pasal apa? Saya tanya pasal apa? Saya betul. Pasal apa? Orang dia tiru Tok Runi Aziz buat aku tu. Hang tengok Tok Runi Aziz, hak tu pun tak tahu. Memang aku tak tahu. Saya pun duk bayar lah. Hampa nak kena godam. Tapi saya dah betul kan orang tua-tua main habak. Saya pun habak pergi. Kena sembok. Perang. Saya tak boleh hajuk lah dia kata tu. Lagi hampa lari. Pertama sekali tak boleh berlakon untuk jadi orang ni, untuk jadi seseorang, untuk bawa watak apa-apa. Tak boleh berlakon. Tok Guru dia jumpa Sami Siam, dia pakai serban, pakai jubah. Dia tak berlakon, dia memang lagu tu dah. Tok Guru ni Aziz. Ustaz Zizan bukan lagu tu. Ustaz Zizan jarang pakai jubah. Dia banyak pakai songkok, pakai kot, pakai tie. Masa di Mesir, masa di UK, dia kot dia 3 pieces. Bukan macam kot cendol kita dah pakai tu. Dalam kot ada kot lagi. Dalam ada lagi 3 pieces. Dia memang style dia lagu tu. Bila orang suruh dia berlakon pakai jubah, pakai serban, pergi jumpa dengan Tok Sami tu, apa, dia marah lah. Dia kata, hampa nak suruh aku berlakon pasal apa? Yang pertama, berlakon ni tak dapat pahala. Adik-adik, anak-anak sekalian, ibadat ke apa-apa perbuatan atas dunia ni, kalau dibuat atas berlakon tak ada pahala. Tak ikhlas pasal berlakon, ikut skrip. Pasal pakaian, Ustaz hampa duduk arah aku pakai jubah, tu bukan aku. Tok Guru tak apa, dia hidup lagu tu dah. Aku kan Tok Guru, aku ustaz ya, tapi aku ngaji London. Kita kena ada beza. Mari pemimpin Islam ni, pemimpin parti Islam, pemimpin gerakan Islam, watak masing-masing, karakter masing-masing. Bukan satu karakter tu je, bukan satu wajah je boleh ada. Dia kena ada macam-macam wajah. Wajah Tok Guru ni Aziz ada, wajah Tok Rudi Hadi ada, wajah Ustaz Zizan pun ada. Ustaz Zizan kalau dia pakai jubah tangan sekerat. Adalah jubah macam saya pakai ni pun, tapi jarang dipakai. Dia cakap orang putih lebih hebat pada orang putih ni. Ada belagak cakap orang putih. Saya pun belajar sikit-sikit pada dia, hanya cakap orang putih bagus tu.
Lah mana ada orang putih? Lah dia kata. Itulah mengaji orang putih kat China dia kata. Dekat India, aku cikgu orang putih. Hang cikgu orang putih hang Cina. Jadi gitu. Dah kali tak berani cakap lah. Dia cakap. Yang kedua, sumbangan derma. Gaji masa tu tak mahal, tak banyak. Han jangan habaq apa pun aku duk potong duit apa, aku duk derma apa, han jangan habaq kat orang macam dia duk habaq tok guru derma tu, dia kata. Dulu Tok Guru Aziz dia ada peruntukan hari raya 30,000, dia tolak. Dia pakai duit dia sendiri. Peruntukan hari raya tu lepas 20 tahun 30 tahun jadi MB, kalilah setahun 30,000 kali dengan 40 tahun, dapatlah sekian banyak. Adalah elok-elok yang Tok Guru tolak. Tapi bukanlah Tok Guru pihak abang. Orang lah suka nak bercerita kebaikan Tok Guru untuk jadi contoh kepada orang ramai. Dia kata Tok Guru Aziz tak apa, dia Tok Guru, hati dia ikhlas. Dia Tok Guru. Yang kau hang cerita aku, dia kata. Aku kalau hampir cerita, aku jadi riak lagi jangan. Duit habis, pahala tak dapat, riak jadi dosa. Dia kata satu, duit habis, dua, pahala tak dapat, riak jadi dosa. Dosa apa boleh? Aku bukan Tok Guru, aku ustaz je. Hang sudah cerita bab-bab ni semua. Jadi saya tak cerita. Sampailah satu ketika dah ustaz tak ada dah, saya menulis. Bila tulis keluar benda tu, dia maki saya. Hang ni bodoh, orang patut habaq benda ni masa dia jadi MB, bawa orang boleh nilai dia bla 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 bla. Saya kata begitu banyak kebaikan pada Ustaz Azizah, hampa tak ada harga apa pun. Hampa lawan dia sebab tu juga. Hak ni beda dia nak simpan untuk jadi pahala. Dan dia tak benar aku cerita. Kalau aku cerita apa, hampa nyenyeh main ya masa tu. Banyaklah. 2-3 hari lepas saya sebut elan pengurusi asal Islam masa tu 5,000. Sekupang dia tak nak ambil masuk tabung Tuku Mahmud. Sumbangan kepada PAS, ada adun pun jadi PAN juga. Adun tu tak pernah bayar hutang pada badan berhubungan, hutang bulanan. Oleh kerana dia tu ustaz, tak kata aku malu, tulis cek hampir bayar kat badan berhubungan, abang kata ustaz tu bayar. Tapi bayar bagi pihak ustaz tu. Dan kat ustaz tu saya tak abang. Ustaz dia nak bayar sengak-sengak. Bulan depan hutang habis. Ustaz berkira tentang jamuan-jamuan, majlis-majlis. Ustaz berkira tentang kos pergi Kuala Lumpur. Ustaz berkira sewa kondo daripada hotel-hotel. Dia kira semua satu berapa boleh jimat. Ada tulisan saya tu, saya detail lah pada masa tu. Saya pun tak nak cari balik. Sebulan puluh ribu lah jimat duit kerajaan daripada amalan dia. Dan benda tu masa dia hidup tidak pernah disebut, dan benda tu jadi pahala. Dia kata aku kalau hang sebut aku dosa, pasal aku jadi riak lagi, pahala tak dapat, duit habis. Kalau nak jadi pemimpin, nak jadi hebat, lebih baik sebahagian daripada cerita itu diketahui hanya selepas kita mati, supaya amalan tu, pahala tu terpelihara, terjaga, tidak menjadi debu yang berterbangan.